Cak, buat apa tu? Masak, nak buat breakfast. Breakfast apa? Adalah breakfast special sikit. Kita siap tengok Comel ingat tu. Abang. Ya. Hari Minggu ni bosanlah duduk rumah. Jom kita keluar cuci-cuci mata nak? Tengok barang-barang rumah. Nak tak? Boleh je. Nanti abang buat yang satu tempat special punya. Ya ke? American style campur Malay. Kena. Puyo, spesialnya. Terima kasih, Dali. Salad buah. Sedap abang salad ni. Sedapnya. Yang makan dulu Abang nak siap-siap. Wah, abang. Besar tak? Spesial tu besarnya. Banyak pilihan ni yang. Puyo. Dali. Jom, Dali. Jom. Lawa dia. Cuba tengok dapur ni. Siap ada apa? Cantiknya bang, tempat abang bawa ni bang. Nak tengok premium sinki? Ni ada black dan gold. Pilih je mana korang nak. Basic sinki ni pula serendah RM88 je korang. Kipas ni serendah RM89. Nak lagi best ambil yang RM159 ni. Downlight ni harga dia serendah RM4.5 je. Dan banyak pilihan bawah RM10. Yang ni lah kan, macam kanak-kanak Ribena nampak lampu-lampu gini. Korang downlight, wall switch dengan power track ni kan, hanya ada kat Cawangan Semenyih dan Ceras Batu 10 je tau. Lepas tu part toilet pula ada lebih 10 jenis pilihan dan design. Kabinet set bilik air ni satu pintu harga dia RM99 je korang. Nak dua pintu besar sikit kan pun ada harga RM179 je. Water heater ni pula harga serendah RM179 je korang. Kita biasa pakai satu kan. Kat sini ada 2, 3, 4 tongku. Masak memang lagi best. Ada lampu lah bang. Korang kalau masuk sini memang rambang mata, juling, biji mata semua ada tau. Ni workstation sinki dia ni pun tak tahan dia punya cantik. Lepas tu kan korang yang ni cantik gila seramik sinki. Kemain besar boleh mandi lagi dalam ni. Ni pula farmhouse sinki. Yang paling best ada lebih 50 jenis sinki untuk buat pilihan. Korang tahu tak semua produk yang akak tunjuk ni tengah ada promosi 80% tau. Diulangi 80% mulai hari ni sehingga 4 Januari 2026. Jemput singgah Alat Dapur showroom ada 5 cawangan. Semenyih, Ceras Batu 10, Bangi, Shah Alam dan Senawang.